Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang penonton yang dirahmati Allah, dan video ni hanya untuk para bilal masjid dan surau sahaja. Tapi dengan syarat bilal surau yang membuat kebenaran solat Jumaat. Pada hari ini saya akan terangkan tata cara untuk panduan tazkir dan solat Jumaat dan juga bilal Jumaat lah, bila solat Jumaat. Kebiasaannya bila solat Jumaat dimulakan dengan bacaan surah, bacaan selawat taslim dan juga selawat tazkir Jumaat. Setelah membaca tilawah, taslim dan tazkir Jumaat, bilal akan azan dan seterusnya jemaah akan solat sunat. Dan selepas itu Bilal akan melakukan surah Al-Ahzab 56 dan seterusnya khutbah lah. Dan juga Bilal akan azan kedua. Jadi hari ini saya nak tunjukkan macam mana behind the scenes atau BTS atau di sebalik tabir, di sebalik tabir. Bilal duduk dalam bilik buat apa itu? Mendatang suaranya. Bilal tengah membaca Quran, bacaan selawat taslim dan juga membaca selawat tazkir, termasuk bila Bilal keluar ataupun Bilal masih lagi kat dalam azan zuhur, jemaah habis solat sunat, Bilal keluar, jadilah Bilal Jumaat. Bacaan selawat masuk azan kedua. Baiklah, kita mulakan dengan tilawah Jumaat, iaitu bacaan surah Al-Jumu'ah. Berikutnya lah, insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya as-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا فضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين.
muttaqin. Sadaqallahul azim. Seterusnya, selawat taslim Jumaat. Selawat taslim merupakan selawat hanya untuk solat Jumaat. Tetapi ia telah digunakan juga untuk majlis perkahwinan. Jadi dia sama juga selawat yang biasa orang guna masa majlis perkahwinan. Ataupun digunakan untuk sebagai bila solat Jumaat selepas membaca surah Al-Ahzab 56 untuk memanggil imam untuk naik ke mimbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك الصعد والعرب والعجم وإمام طيبة والحرام ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وزده شرفا يا رب وكراما وتعظيما ومهبة ورفعة وبرا رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Seterusnya, bacaan selawat tazkir Jumaat. Ini memang selalu Bilal bacalah. Dan sebab tu Bilal tak keluar-keluar lagi dari bilik dia. So, dia baca ni lah selawat tazkir. Okay, bismillah. As-salatu wassalamu alaihi عليك يا سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا من بالحسن والجمال كملة الله الصلاة والسلام عليك يا من به يرحمنا الله الصلاة والسلام عليك يا من بساط النور أجلسة الله يا رحمن
رحمة وهدى ونورا يا رحمة وهدى ونورا من الله. الصلاة والسلام عليك يا من على البراق حملة الله. الصلاة والسلام عليك يا من على الأنبياء والرسل فضله الله. الصلاة والسلام عليك يا من بالشفاعة العظمى خصه الله. الصلاة والسلام عليك يا من هو أول خلق الله وخاتم رسول الله. يا أيها النبي الكريم ورسول السيد الهاشمي العظيم الرؤوف الرحيم. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن كل الصحابة أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Seterusnya, selepas Bilal membaca surah tilawah Jumaat, selawat taslim, selawat tazkir dan akhir surah Al-Ahzab 56, Bilal akan azan Zuhur apabila masuk waktu. Seterusnya, jemaah ataupun barisan pegawai masjid dan surau akan solat sunat qalbiyah Jumaat, dan bila berdiri daripada bilik dan juga bila keluar, lepas tu Bilal berdiri sebelah mimbar sambil dia ambil tongkat dulu, lepas tu dia pegang tongkat tu dan membaca surah Al-Ahzab ayat 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
صلوا عليه وسلموا تسليما. Dan imam berdiri daripada biliknya dan imam keluar. Dan imam segera bangun mengambil tongkat daripada Bilal dan naik ke atas mimbar. Dan menghadap jemaah dan memberi salam. Imam pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam duduk dan Bilal menyempurnakan azan kedua. Azan kedua. Macam azan biasalah. Setelah Bilal azan, selepas itu dia menghadap jemaah dan berkata. Tapi ia sunat. Dia sunat selepas azan kedua Bilal akan nasihat atau memberitahu jemaah atau menghadap jemaah, dia berkatalah. Biasanya negeri saya dia tak buat. Yang ni untuk negeri Johor. Sekarang saya kat Johor lah. Yang ni untuk Bilal, masjid dan surau seluruh negeri Johor. Bila Bilal lepas azan kedua, Bilal pandang jemaah dan berkata. Dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, diminta saudara-saudara diam daripada berkata-kata apabila khatib sedang berkhutbah, kerana menurut tujuan hadis Rasulullah SAW yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang berkata-kata ketika khatib sedang berkhutbah, walaupun memperingatkan sahabatnya dengan berkata diam sekalipun, maka nescaya luputlah pahala solat fardu Jumaatnya. Oleh itu, diamlah dan dengarlah dengan taat. Mudah-mudahan kita mendapat taufik dan hidayah serta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Seterusnya imam akan menyampaikan khutbah pertama sehingga selesai, kemudian duduk. Selepas imam duduk, Bilal akan membaca doa di antara dua khutbah. Okey, bacaan dia macam ni. Amin, amin, ya muwaffiq ta'i'in, waffiqna li ta'atika ajma'in, wa tub 'alaina wa 'alal muslimin, واغفر الذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله. Kemudian imam menyampaikan khutbah kedua sehingga selesai dan Bilal akan iqamah. Pada pendapat Bilal lain, dia kadang-kadang tak kisah dia nak pilih taranum apa. Hari tu kan saya dah buat video tentang taranum. So Bilal kadang-kadang dia tak kisah nak buat taranum apa. Kadang-kadang Bilal campur-campur taranum. Sekejap taranum ni, sekejap taranum ni, ataupun azan pertama taranum lain, azan kedua taranum lain, iqamah taranum lain. Itu tak kisahlah. Tapi saya tak ceritakan tentang taranum ni. Sekarang ni cerita tentang seorang Bilal Jumaat, rutin tugas lah. Saya bagi tutorial. Baik, Bilal pun iqamah dan menunaikan solat fardu Jumaat. Setelah solat Jumaat, imam memimpin zikir ringkas dengan membaca surah Al-Fatihah. Ini untuk imam pula. Tadi untuk Bilal. Ini untuk imam. Mula-mula dia istighfar dulu. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah 3 kali. Selepas itu bacalah yang bacaan ni, la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Sama ada membaca 3 kali, 5 kali, 7 kali ataupun 10 kali. Lepas tu baca Allahumma ajirna minan nar. Tapi yang tu dipanjang-panjang. Ini adalah zikir ringkas. Mula-mula zikir ringkas, mula-mula baca surah Al-Fatihah untuk imam. Lepas tu bacalah zikir 3 tasbih, iaitu tasbih, tahmid dan takbir. Tahlil tak adalah. Tahlil dia waktu baca Yasin je. Ini tak ada. Yang ni 3 zikir Fatimah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tasbih, tahmid, takbir.
Selepas itu imam membaca doa selepas solat dan doa tambahan iaitu doa untuk sultan. Mari sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dia doa solat dulu. Lepas tu dia baru baca doa untuk sultan. Alhamdulillahil malikil ma'bud allazi amma kunna mawjud bin ni'mati wa fadli wal jud. Wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud wal liwa'il المعقود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى نهاية كل معدود. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية عبدك الحارس لشريعتك السلطان Ibrahim ibnil marhum Sultan Iskandar, sultan yang dipertuan bagi negeri dan sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Ta'luk Johor Darul Ta'zim. Allahumma ya zal judir wal rahmah, kami mohon kurniaan dan keredaan, taufik dan hidayahmu kepada Raja Zaris Sofia bintil almarhum Sultan Idris Shah Pemaisuri Johor, kepada Tengku Ismail Ibn Sultan Ibrahim Tengku Mahkota Johor dan Cik Puan Besar Khalidah binti Bustamam, putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma ya zal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apabila kiranya akan rakyat dan negeri ini semoga berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera, iman dan damai, hidup tenteram dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi ujian dan cabaran. Kepadamu jualah ya Allah doa kami mohon diperkenankan dan diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir sekali, solat sunat pada Jumaat dan bersurai. Dan minta maaf ya, saya sebenarnya dah belajar Jawi, cuma saya tak tahu sangatlah Jawi ni. Kadang-kadang apa benda perkataan tu. So, dan lagi satu saya tak tahu tentang negeri Johor sangat. Yang saya tahu tentang negeri Melaka lah.
Kalau Negeri Melaka saya baca lancar je. Yang ni tentang Sultan Johor ni saya tak tahu sangat lah. Dan apa doa Sultan Johor ni. Kalau Melaka dia tak ada sultan, dia ada YDP je. Tengok YDP. Sadaqallahul azim, wallahu alam. Kepada para bilal dan juga imam, kepada anda sebagai imam dan bilal, bolehlah dapatkan buku panduan solat, wirid dan doa. Ditulis sini pegawai-pegawai masjid dan surau Negeri Johor Darul Ta'zim. Dia ada banyak ni lah. Yang ni untuk imam dan bilal lah. Maksud pegawai masjid tu imam bilal lah. Tapi ada satu pegawai masjid tambahan lah, yang iaitu noja. Tahu noja? Dia okey lah. Kita selitkan tambahan sikit. Okey, noja tu bermaksud dia just penjaga masjid dan surau atau petugas. Dan noja ni dikenal sebagai siak. Tahu siak kan? Perkataan siak ni bukan perkataan carut, tak. Yang ni perkataan penjaga masjid. Yang ni popular. Dia guna dia macam bahasa lorak lah. Dia guna untuk negeri. Setengah negeri panggil siak. Negeri mana? Negeri Selangor, Negeri Sembilan. Negeri Sembilan memang. Negeri Selangor dia ada dua. Dia pakai noja dengan siak. Tapi Selangor pun pakai selalu. Yang masjid taman-taman gitulah. Masjid taman yang kampung lah. Yang Selangor, Negeri Sembilan, apa lagi? Pahang, Terengganu. Terengganu pun pakai dua, siak dengan noja. Lepas tu Kelantan, Kelantan memang pakai siak. Kedah, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, apa lagi negeri. Sabah pun ada. Sarawak pakai marbut. Apa lagi Sabah, apa lagi? Kelantan dah. Tu je lah. Kalau yang pakai perkataan noja macam saya cakap tadi, Selangor pakai dua-dua. Terengganu sama. Lepas tu Melaka, negeri saya. Johor negeri sinilah. Johor panggil Tok Siak noja. Apa lagi? KL, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Kecuali Sarawak dia macam bahasa Indonesia sikit. Dia pakai Tok Siak dan bahasa Sarawak, dalam logat Sarawak marbut. Sebenarnya marbut ni kata Indonesia. Tapi Sarawak guna kita tak tahulah. Tapi mungkin sebab kita tengok dari segi organisasi masjid. Kita bukan dari segi nama, tak. Kalau saya tengok bukan dari segi nama atau gambar. Setiap kali saya pergi masjid mesti saya tengok ni carta organisasi tu. Tapi terutama saya akan tengok carta organisasi pegawai masjid. Nak tengok perkataan dia, terutamanya perkataan noja atau siak. Contoh saya pergi masjid Melaka, memang pakai noja. Masjid Johor pun sama. Dan saya ada tengok juga carta organisasi dekat online. Masjid-masjid lain. Kadang ada yang pakai perkataan siak, ada yang pakai perkataan noja. Selangor dia pakai dua-dua, noja siak. Terengganu sama, noja siak. KL dengan Putrajaya memang pakai noja. So itu je lah. Kaitan dengan jawatan-jawatan pegawai masjid lah. Tapi terutamanya macam saya tunjuk tadi, yang tu untuk imam dan bilal. Mula-mula bilal dulu. Sebab bilal mungkin jemaah tanya kenapa bilal duduk diam dalam bilik dan datang mana suaranya. Suara siapa tu? Suara bilal lah. Suara saya lah. Contoh saya bilal lah. Contoh. Sebab tu duduk dalam bilik. Sebab dia dia buat apa yang Jabatan Agama Islam tetapkan untuk tugasan dia. Contoh, mungkin start pukul 12. Pukul 12 dah start baca ayat suci Al-Quran, iaitu surah Al-Jumu'ah ayat 9 sehingga 11. Terusnya selawat taslim dan juga selawat tazkir. Selawat tazkir juga dia dikenal sebagai selawat tarhim. Tapi tarhim dipanggil tarhim subuh. Yang ni tazkir. Dia ada macam-macam nama selawat. Ni selawat tazkir. Selepas tu akhir dengan surah Al-Ahzab ayat 56. Sikit je baca sudah lah. Kan bila kan biasa orang dah dengar bila duduk dalam bilik baca Quran, lepas tu baca selawat kan.
akhir tu surah Al-Ahzab tu ayat 56 tu, kepada Bilal tolong baca slow je. Macam saya tunjuk tadi, innallaha, gitu je, slow tapi merdu je. Kalau yang macam kuat dengan merdu tu, yang itu waktu sebelum khutbah Jumaat. Sebelum waktu tu imam dah ready untuk baca khutbah. Itu baru boleh. Dia ada dua cara untuk Bilal yang nak baca surah Al-Ahzab ini 56 ni. Pertama, dalam bilik Bilal sendiri, akhir selepas selawat tazkir, baca slow. Baca slow dengan merdu. Bila time imam dah ready nak khutbah, yang kedua lah, bila imam dah ready nak baca khutbah, barulah Bilal membaca kuat dan merdu lah. Macam saya tunjuk tadi, yang dia tinggi sikit. Inna, dia tinggi. Kalau waktu selepas selawat tazkir, dia rendah je, relax je. Innallaha. Tapi saya paling suka kan, ada pendapat orang lain, dia suka Bilal tua. Sebab Bilal tua ni otai keramat. Tapi saya paling suka Bilal tua lah, otai keramat. Kalau Bilal muda, hui, Masya Allah. Tapi suara dia sangat merdu dan syahdu. Tapi bagi saya suka dua-dua. Tapi yang paling suka Bilal tua. Bilal otai keramat. Suara dia tua dia pun tak nak kalah dengan orang muda. So lagi-lagi dekat baik kampung. Masjid kampung, surau solat Jumaat kat kampung. Itu tu yang vibe dia lah. Okey, saya rasa itu saja video kali ini. Tutorial Bilal Jumaat dan juga khatib dan imam Jumaat. Maksudnya solat Jumaat lah. Ini kan Jumaat kan, jadi nak solat Jumaat. Jadi sebelum solat Jumaat, time ni lah saya nak buat video untuk tunjukkan tutorial imam dan Bilal solat Jumaat. Biasanya kadang-kadang ada imam dengan Bilal ni dah tahu dah. Cuma saya nak tunjukkan semula lah. Kok ada yang tak tahulah. Tapi pada pendapat saya lah kan, yang ni bukan saya nak cadang tapi pendapat dah, saya rasa lebih baik semua masjid dan surau Jumaat seluruh negeri di Malaysia patut kena bagi tugasan untuk Bilal solat Jumaat macam ni lah. Mula-mula dia selawat, baca Quran dulu. Lepas tu selawat taslim dengan selawat tazkir, dan barulah jadi Bilal Jumaat seperti biasa, macam azan pertama. Lepas tu banyak tugas-tugas lain lah, termasuk juga imam. Imam boleh lah, imam dia tugas dia simple je, baca khutbah jadi imam. Kalau rutin waktu lain tu solat fardu memang jadi imam je lah. Kalau dia terlibat dengan program, contohnya mimpin baca surah Yasin, apa lagi, macam-macam jadi pimpin lah. Bilal pun boleh juga kan, sebab ada di kalangan setengah masjid imam dengan Bilal boleh pimpin baca Yasin. Ataupun di kalangan masjid lain, 3 pegawai masjid, iaitu imam, Bilal dan Noja, pemimpin bacaan surah Yasin dan juga tahlil. Dari saya situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.